Hai, bersama saya Mr. Harry dalam kelas Prinsip Perekonomian tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jadi bagi video course kali ini kita akan bincangkan tentang belanjawan tunai dan juga varian, okey. So, tanpa buang masa jom kita tengok apakah basic tentang belanjawan tunai dan juga variance. Okey, first apakah belanjawan tunai? Actually belanjawan tunai ni adalah satu, kita boleh kata sebagai penyerta aliran tunai, sebab dia akan tunjukkan aliran di mana duit masuk, duit keluar dan juga bakinya berapa. Itu kita panggil sebagai aliran. So dalam belanjawan tunai ni kita tidak letakkan actual punya amount, maksudnya tidak letakkan amount yang sebenar, kita cuma menganggarkan sahaja. So kita akan mengatakan menyediakan senarai peruntukan. Maksudnya kita dah rancang berapa untuk yang ni, berapa untuk itu, berapa yang masuk, berapa yang keluar. So kita katakan sebagai peruntukan. Dan kenapa kita buat belanjawan tunai ni adalah untuk kegunaan luar. Maksudnya macam bank nak buat loan, so bank akan memerlukan belanjawan tunai. Senang kata perancangan kewangan kita dalam masa beberapa tempoh, mungkin 6 bulan, mungkin 3 bulan, atau mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun. So that one kita panggil sebagai belanjawan tunai, perancangan kewangan. Dan juga dalam belanjawan tunai kita boleh tengok ringkasan, okey, ringkasan pendapatan kita untuk bulan akan datang, dan juga ringkasan anggaran untuk perbelanjaan kita akan bulan-bulan akan datang. So that one kita panggil sebagai belanjawan. So bila sebut belanjawan tunai, semua dalam kepala mesti fikir, okey, belanjawan tunai adalah satu rancangan, okey, satu perancangan kewangan di mana duit masuk dan berapa duit keluar dan berapakah baki yang tinggal untuk bulan akan datang. Ini adalah satu perancangan belanjawan tunai. Okey, macam mana nak kira format belanjawan tunai? Belanjawan tunai adalah bentuk penyata. Setiap kali sebut penyata, okey, yang ni abaikan dulu. Setiap kali sebut format dia dalam bentuk penyata. Okey, semua jenis penyata mesti bermula dengan duit masuk dahulu. Masuk dan keluar, dan baru ada baki ataupun jumlah kiraannya. Kalau perasan dalam penyata pendapatan pun, even penyata pendapatan, kunci kira, semua bermula dengan duit masuk dan tolak dengan duit keluar. So sama juga dalam penyata belanjawan tunai, duit masuk, tolak duit keluar dan ada baki. Okey, itu adalah basic penyata belanjawan tunai. Okey, so simple. Dalam bentuk dia punya ni cuma beza sikit sebab kita ada baki dia, tapi bermula still dengan penerimaan dahulu. So kita still mula dengan mungkin jualan atau modal, dan tolak dengan belanja kita, mungkin utility ke gaji ke, dan ada baki. Baki yang pertama kita panggil sebagai lebihan atau kurangan. Maksudnya kita terima berapa dan berapa kita punya pembayaran atau kos kita bulan tu, dan berapakah baki untuk bulan tu punya. Dan kalau ada baki yang lepas, kita campurkan dengan baki lepas untuk dapatkan baki yang baru. Okey, nanti saya akan tunjukkan dalam bentuk penyata yang betul. Dan kita teruskan lagi dengan variant. Apakah itu variant? Okey, maksud variant secara ringkas ni, secara dasarnya variant maksudnya adalah perbezaan ataupun volatility. Maksudnya perubahan antara kedua benda yang kita rancang. Okey, contohnya macam dalam belanjawan tunai, misalnya saya rancangkan saya menjualan bulan pertama adalah 200, tapi tiba-tiba dalam bulan pertama yang terjadi hanya 100. So variannya adalah 100. Okey, varian adalah 100, perbezaan itu. So dalam varian ni, penyata varian, actually dia adalah sebagai satu laporan ringkas sebenarnya. Laporan ringkas di mana nak tengok duit kita terlebih atau terkurang semasa rancang tu. So, bila kita tahu lebih dan kurang, atau terlebih atau terkurang, so secara automatik kita akan tahu apakah masalah kewangan kita pada penyata yang semasa itu. Okey, so pengiraan dia biasa macam saya katakan tadi, item belanjawan tolak dengan item semasa. Maksudnya berapa kita rancang dan berapa terjadi. So rancang tu tolak terjadi, berapa kita dapat. Kalau negatif ke positif. Kalau positif baik, kalau negatif adalah kurang baik. So dia tercip peratusan macam biasa. Okey, tanpa buang masa, kita terus masuk dalam bentuk penyata, format dia. Okey, format penyata senang. First, okey, yang ni abaikan dulu. Dia punya penyata adalah kita terima berapa dan kita bayar berapakah jumlah dia, jumlah terima, jumlah bayaran, dan tolak jumlah terima dan tolak jumlah bayaran. Kita akan dapat baki lebihan atau kurangan. Okey, lebihan atau kurangan. Dan okey, itu untuk bulan pertama. Tu simple.
So then bila kita dah ada baki, so untuk bulan pertama tak ada baki bawah kan, so kita akan terus ambil baki lebihan dan kurangan ni sebagai baki akhir kita. Contoh saya punya ni, sini ada modal. Modal saya ada, modal saya ada RM6,000. Then dekat saya punya penerimaan juga bulan pertama, saya rancang saya ada jualan sebanyak RM1,000 saya rancang. So jumlah penerimaan pada bulan pertama adalah RM7,000. Dan saya bayar. Contoh saya ada buat kos utility. Utility saya mungkin ada dalam RM1,500. Dan saya ada bayar gaji. Gaji mungkin RM2,000. So berapakah jumlah saya punya pembayaran untuk bulan pertama adalah RM3,500. Okay, simple. So nak dapatkan lebih atau kurangan, kita akan ambil amount penerimaan tolak dengan amount pembayaran. So kita akan dapat RM3,500 sebagai kita punya lebihan. Okay. So okay. Dia jadi macam okay, RM3,500. Okey, disebabkan kita tidak ada baki bawah-bawah, so baki akhir kita adalah baki yang pada bulan pertama kita dapat lebihan ni. Okey, so RM3,500. So bila dalam bulan baru, baki bawah-bawah kita adalah baki akhir ni. So tulis kat sini RM3,500. Okey, dalam bulan kedua saya tak ada modal saya tak ada. So tapi apa yang ada adalah jualan saja. Mungkin jualan saya RM2,000. Okey, RM2,000. Dan saya punya jumlah penerimaan bulan kedua adalah RM2,000 sahaja. Okey, yang ni abaikan. Yang ni tak termasuk penerimaan sebab yang ni adalah baki, bukan penerimaan. So kemudian saya punya utility bulan kedua tetap sama RM1,500 dan saya punya gaji pun tetap RM2,000. So dekat sini adalah RM3,500, still sama. Jadinya lebihan atau kurangan adalah penerimaan tolak pembayaran. So maksudnya berapa? Ada balance negatif RM1,500. Okey, sebab maksudnya kita rugi. Bulan kedua rugi. Jualan kita RM2,000 tapi kita bayar gaji RM2,000. Dan utility RM1,500. Maksudnya kita rugi RM1,500. So dalam baki akhir kita adalah RM3,500 ni tambah dengan lebih atau kurangan. Maksudnya senang kata RM3,000 baki bawah-bawah campur dengan penerimaan tolak dan pembayaran. So kita dapat baki akhir. So maksudnya baki akhir RM3,500 campur dengan RM1,500. Tapi RM1,500 ni disebabkan dia nilai negatif, so dah jadi tolak. So tinggal RM2,000 baki akhir kita. So bulan ketiga, guess what? Still RM2,000. Okay, sama dengan ni RM2,000. Then campur jualan, so dapat jumlah. So tolak dengan pembayaran, dapat baki akhir. So jumlah penerimaan tolak pembayaran, dapat lebihan ataupun kurangan. Okay, ini kita abaikan dulu. So format full dia macam ni. Okay, bulan pertama tak ada baki. So saya starting berniaga pada bulan pertama. Ini rancangan ni, nama pun belanjawan. So mesti rancangan. Tajuk dia belanjawan tunai bagi bagi berapa bulan? Mungkin 3. Okay, kalau 3 tulis 3, kalau 6 tulis 6. Kalau 1 tahun tulis 1 tahun ataupun 12 bulan. Kalau 6 bulan tulis 6 bulan. Kalau 2 tahun tulis 2 tahun. Kalau 5 tahun tulis 5 tahun. So dalam ni saya punya starting berniaga pada bulan pertama. Rancangan saya nak bulan pertama. Dan modal saya pada pertama bulan tu adalah RM10,000. Dan jualan saya rancangkan ada RM5,000. So jumlah penerimaan bulan pertama adalah RM15,000. Dan saya rancang juga dalam bulan pertama gaji ada RM2,000 dan utility saya RM500. So saya punya bulan pertama, kos bulan pertama saya rancang ada RM2,500. So lebihan atau kurangan saya adalah jumlah penerimaan saya rancang tolak dengan saya rancang yang saya nak kena bayar. So dapat lebihan atau kurangan. Kemudian baki akhir saya disebabkan saya tak ada baki awal. So baki akhir saya adalah RM12,500. So sangat simple. Itu adalah belanjawan tunai. Belanjawan tunai adalah kita letakkan nilai yang kita rancang. Okey, masukkan. So kita akan dapat yang terakhir ni. Yang terakhir ni paling penting. Selalu dalam bank dia akan tengok kita ni yang terakhir ni berapa.
then bulan-bulan kita punya baki berapa, then berapa kita jualan, penerimaan. Ini memang antara paling penting dalam perniagaan adalah kita punya rancangan kewangan. Sangat penting. Kalau orang bisnes memang tahu macam mana dia punya kepentingan tu. Jadi kita teruskan, belanjawan tunai kita dah habis. So kita akan masuk dengan variance, perubahan. Yang saya akan masukkan perubahan itu adalah dalam bentuk penyerta juga. Dan tapi cuma ini kita buat jumlahkan semua. Maksud saya adalah misalnya saya punya belanjawan tu adalah 3 bulan. So dalam variance saya kena masukkan sini jumlah modal untuk 3 bulan. Maksudnya saya akan totalkan semua ni, saya letak kat sini. Saya totalkan semua jualan saya letak kat sini, dapat 10,000. So maksudnya saya punya belanjawan tunai untuk 3 bulan saya rancang ada 10,000 modal dan ada 10,000 jualan. Okay. Sebab dalam saya punya belanjawan tunai ni, bulan pertama saya jualan 5,000, bulan kedua 2,000, bulan ketiga 3,000. So jumlah untuk 3 bulan adalah 10,000. Saya letakkan dalam belanjawan. Maksudnya saya rancang dalam 3 bulan. Okay, rancangan untuk 3 bulan. So 10,000. Dan gaji, berapakah gaji saya? Yang saya rancang untuk 3 bulan adalah 6,000. Okay, nampak? 6,000. So saya tulis kat sini 6,000. Berapakah utility saya? Utility saya adalah 1,850. Saya tu jumlahkan semua 1,850. 1,850. Okey, so dalam variant pun, dalam penyerta variant pun sama. Kita kena jumlahkan berapa penerimaan 3 bulan, berapa jumlah pembayaran 3 bulan, dan berapa kelebihan kurangan untuk 3 bulan, dan berapa baki akhir untuk selepas untuk bulan keempat pula. Okey, baki akhir untuk kegunaan bulan 4 yang akan datang. So yang ni tak payah. Variant tak payah ni. Tak ada ni. Tak ada ni. Tak perlu ni. Oh, sorry. Cuma ni tak perlu link. Okay, abaikan dulu abaikan dulu. Okay. Ini pun tak ada. Okey, lepas tu kita dah letak kita punya penyerta belanjawan. Maksudnya kita rancang 3 bulan tu apa yang akan jadi. Dan kita kena rancang, bukan rancang, maksudnya kita kena masukkan apa yang terjadi sebenarnya. Okey, contohnya pada yang semasa saya punya modal adalah 10,000. Memang betul saya masukkan 10,000. Saya rancang 10,000 dan saya masukkan 10,000. Dan saya punya jualan pada untuk 3 bulan tu adalah hanya 8,000. Contoh 8,000. Okey. Dan gaji saya rancang saya kena bayar 6,000, tapi saya cuma bayar 5,000. Dan utility pun saya rancang saya bayar 1,800, tapi saya 80, tapi saya cuma bayar 1,700. Saya perlu bayar 1,700. Ini yang sebenar. Jadinya nak kira variant. Okey, sini baru variant. Ini yang penyerta sebenar. Okey, variant ni yang nak kira dari perubahan. Perubahan dia adalah ini belanjawan tolak dengan yang sebenar. So sama dengan belanjawan tolak yang sebenar. Berapa kita dapat? Kita dapat kosong. Kosong means dia adalah tahap yang okey lah, boleh, baik. Then kedua, saya rancang saya jualan adalah 10,000, tapi terjadi hanya 8,000. Maksud okey, actually silap bukannya belanjawan tolak tolak sebenar, tapi yang sebenar ni, yang semasa ni tolak yang belanjawan. Okey, so contoh macam saya sekarang ada 8,000 untuk yang sebenar. So saya kena tolak dengan berapa yang saya belanjakan, yang saya rancangkan. Okay? So dapat negatif 2,000. So bila dapat negatif 2,000, maksudnya kita gagal lah. Kita gagal capai kita punya sasaran. So then kita kira, okay, yang ni pun boleh juga kira. So sama dengan yang kita dapat sekarang tolak dengan yang kita sasarkan. Okay, tolak dengan kita sasarkan. So dapat jumlah negatif 2,000. So sama juga dia macam dalam untuk pembayaran. Berapa kita bayar sekarang, kita tolak dengan belanjawan. Okey, cuma dalam pembayaran kita terbalik. Sebab actually kalau macam misalnya kita rancangkan pembayaran kita adalah 5,000. Kita rancangkan pembayaran kita adalah 6,000, tapi kita cuma bayar 5,000. Maksudnya kita win. Situasi tu kita win. Maksudnya kita bayar kurang. Maksudnya kita ada lebih 1,000. Kita rancang nak keluar duit 6,000, tapi kita cuma keluar duit 5,000 je sebenar.
So maksudnya dia perlu diterbalikkan. Maksudnya yang belanjawan tolak dengan yang kita sebenar sekarang. Okey, untuk gaji pun sama. Okey, so sama dengan yang kita rancangkan tolak dengan berapa kita bayar. Maksudnya kita akan dapat, silap, sama dengan tolak dengan, okey, itu dia. So maksudnya dalam varian kita dalam pembayaran, kita ada lebihan 1000. Kita letak peruntukan 6000, tapi kita bayar, yang kita pakai cuma 5000. So kita ada lebihan 1000. 1000 adalah varian bagi gaji. Dan varian bagi utility pula, yang kita rancang bayar adalah 1850. Kita peruntukkan 1850. Tapi yang kita bayar cuma 1700 saja. So kita ada lebihan 100.5. Inilah varian kita untuk utility. So then sama juga macam yang jualan, kita kira terbalik. Okey, sebab kita peruntukkan 10,000 tapi kita cuma dapat 8,000. So kita rugi 2,000. Okey, kita rugi 2,000. So yang ni pun sama, kita boleh totalkan terus. Ni campur dengan ni. Sorry. Okey. So okey, lebihan dan kurangan pun kena kira. Kita kira dia sama je sebenarnya. So yang ni, sorry, yang ni tolak dengan ini. Sorry, actually dia disebabkan kita rugi 2000 dekat penerimaan, dan kita terima, kita ada lebih 1500 kat sini. Actually dia akan kurang. Maknanya 2000. Okey. Okey. So maksudnya yang 2500, 2000 ni tolak, maksudnya macam nak kata, kita rugi 2000 tapi kita ada balance 1500. Maksudnya 1500 ni campur dengan 2000 ni, kita terbalikkan dia, kita twist balik. Sebabnya itulah, sebab kita rugi pada penerimaan tapi kita ada lebih pada pembayaran. So kita akan twist balik. So kita akan dapat, kita punya lebihan kita adalah negatif 800.5. So kita rugi lah. Untuk variance ni kita rugi. Sebenarnya kita rugi 850 secara totally kita rugi 850. So yang ni, okey, yang ni mesti sama 11300. Ataupun yang paling senang cara adalah sama dengan ini tolak dengan yang ini. So kita dapat 800 pun dapat jawapan yang sama. So peratusan dia kita nak kira adalah daripada depend on variant. Okey, variant kita bahagikan dengan belanjawan. Maksudnya peratusan ni adalah variance, kita ada 2000 variant, bagi dengan belanjawan. So kita akan dapat 0.2. Maksudnya mana negatif 0.2%. Okay, so then yang ni pun sama dengan jumlah variant kita bahagikan dengan belanjawan. Yang ni pun sama dengan kita punya variant bahagi dengan belanjawan. So kita akan dapat, okay. Dan ini kita boleh buang kita pakai 2 titik perpuluhan. Okay, 2 titik perpuluhan. So then ini pun sama dengan 110 bahagi dengan jumlah bahagi belanjawan kita 0.08. Ini pun sama, bahagikan dengan 7,880. Ini pun sama, bahagikan dengan 7,050. Ini pun of course lah, ni mesti sama punya. Ok, so cuma kita ada satu ruangan tambahan itu, iaitu ruangan catatan. Kegunaan ruangan catatan ini adalah mengelakkan kita menggunakan negatif dalam ruangan variance ni. Kenapa kita nak pakai negatif? Sebab dia lebih mengelirukan, ataupun kita susah nak tengok. Kita nak simply, kita nak bagi dia lagi simply. Maksudnya kita just put, okay, kalau negatif maksudnya tolak. Okay, negatif tolak. Sorry. Okay, dalam ni tolak. Bagi tengah. Okay, macam ni negatif kan, variant kita negatif.
So kita kena letak tolak juga. So macam ni kita nak positif. So sebab dia positif, sebabkan dia tak ada positif, saya tak tambah. Sorry, tambah. Then ini pun sama, positif, kita tak tambah. Masuk duit kita masuk. Yang ni kurang. Sorry, ini pun tambah. So positif. Yang ni kita negatif sebab kita dapat nilai negatif. Ini pun negatif. Okey, catatan ni adalah secara ringkas, paling ringkas. Maksudnya, okey, kita nak tengok dalam, misalnya ini secara ringkas ni kita buat cuma 2 item, tapi kalau dalam perniagaan betul memang banyak. And even kalau kita scroll pun mungkin bawah sampai bawah ada gaji, ada modal ini, modal A, modal B, lepas tu pembayaran, ada hutang, ada liability semua, belanja semua akan masuk ke bawah ni. So dia akan jadi panjang, sangat-sangat panjang. So kita takkan baca semua perkataan ni dan kita takkan baca semua nilai ni. Baca cuma kita akan baca key dia dulu. Maksud kita tengok, okey, sini kurang, apa yang kurang ni sebenarnya, yang tambah, apa yang tambah sebenarnya. Itu adalah kegunaan ruangan catatan ni. So itu cara nak menyediakan belanjawan tunai dan juga varian. Okey, sangat mudah dan dia tak adalah nak stres sangat, sebab memang simple macam ni je cara dia. Just put 3 bulan punya berapa kita target dan berapa yang berlaku. Kira varian dia antara sisihan, antara perbezaan antara kedua bulan tu, kedua rancangan dengan juga semasa. Okay, jadi itu saja untuk video kali ini. Tidak ada apa yang saya nak tambah. Jadinya kita akan jumpa dalam video akan datang untuk bab-bab yang seterusnya dalam tingkatan 5 prinsip perakaunan. Ok, terima kasih dan selamat tinggal.